Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni ke Tasik. So kita tengok pagi berkabus di Tasik. Alright, kita menjala dulu hari ni. Okay, suasana pagi, ikan boling-boling. Di tengah menung. Tengah menung lagi. Biasa pagi-pagi ni dah orang kata apa, 2 kilo 3 kilo dah ada dalam baldi lah sana tu. Tapi kosong lagi. Operasi sniper. Harap-harap kat sini ada hasil. Teng tereng teng 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 tereng teng 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 zap bagi pam. Okey cun. Ini mesti banyak punya ni. Tengok dia punya main tadi. Alah, tapi ada. Yang pasti kalau tak sekilo 2 kilo. Itu jakaan lah. Di pagi damai, di orang kata apa, bulan puasa pagi. Tapi tak tengok saiz lah, besar ke kecil. Goyang-goyang lah. Goyang, memang ada goyang. Tengok dia punya bowling tadi. Dia bagi kat sini lah. Memang lah. Alamak. Aduh, sangkut. Ni kena turun, Sayang. Tengah ada. Oh, ada saiz. Dia nak bagi kat sini rupanya. Ada. Oh. Okey, boleh. Deng. Uish, buka. Fu. Bawa benih boleh? Nak buat benih boleh. Okeylah, boleh. Ada saiz boleh ambil. Alhamdulillah, di sini rezeki ni. Ada juga hari ni. Tu dia. Abang Kamaru. Tu dia saiz. Saya boleh ambil. Tu sembahan dia. Dah. Tengok. Memang padu lah. Alhamdulillah untuk rezeki pagi ni. Pagi puasa ketiga. Hari ni kita ukur saiz piawan juga Yang mana kecil-kecil kita lepaskan balik lah. Biarpun dikatakan ikan pendatang, tapi untuk populasi kat sini, untuk generasi pemancing lain, kita lepaskan balik. Tengok dia punya bowling sana. Banyak sana. Kalau di zoom kan tu, tengok. Dia punya mulut tu duduk pluk. Kat sana banyak. Saiz mengikut piawan banyak ni. Banyak murid-murid dia. Murid-murid dia Lagi banyak. Tapi dia punya bowling banyak kat sana. Kita ikut synchronize punya, buka satu-satu. Tapi kalau 2 lubuk tadi lagi padu. Jangan ditamak. Dah tak ada kat sana. Jangan dikenang benda yang dah pergi. Okey, ini saiz 1 tebaran. Hasil 1 tebaran jala. So saiz-saiz yang dia boleh guna pakai mengikut piawan. Hari ni tak pilih sangat lah. Masuk je. Hari ni takak muat. Saiz sado-sado. Tak banyak sado. Acara lepaskan semula. Banyak juga lepaskan ni. Dalam banyak-banyak tadi, sekilo lebih sekilo lah boleh ambil. Yang lain kita lepaskan balik. Populasi tidak pupus. Okey. First button. Second button. First button tadi joki dah tebor dah 1. Banyak hasilnya. So kita tak puas hati lah.
kita nak lah juga nak tengok hasil kita tu macam mana. Dia punya gian lain macam sudah sampai. Kita sapa seru kita minta lah stable. Dia gigil lah tu. Okay, jom. Okey. Lokasi telah dikenal pasti. Kita penyah Tengah sikit. Lokasi telah dikenal pasti. Kita tengok. Tu dia. Lagi dah. Joki tengah Sam. Oi, tengok kat depan sana dia duduk sikit je. Tapi tak apa. Ada gegar-gegar? Ada. Okey, ada, kita ambil kita punya troli kita ni ke sana. Oh. Ya. Jalan, jalan. Oh, dia nak joki jugalah. Tadi kita teboh tak mau. Kenapa? Hush, ada rare lah. Ada bowling besar nampak. Ini banyak lampam. Oh, lampam. Ngam. Uish. Jap, saya pergi ambil. Uish. Benda raya pun ada. Lampang punya kawah kat sini. Tengok penuh. Kawanan dia. Saya pergi ambil bekas. Jap, ambil video sikit. Uish, kawah lampang saja. Buat balik ke buat aquarium. Tak makan pun tak. Tak ada, tak berbaloi ni nak buat aquarium. Jap, saya pergi ambil. Tu jap. Okey. Kasar ada kasar lampam tadi. Oh, kat sana. Ni ada yang kasar. Memang ada kawanan lampam ni. Kawanan lampam. Ya. Berapa ekor lampam? Nak ambil yang kasar-kasar sikit lah. Kecil lepas kan makan tak ni. Lepas kecil. Ini kasar kotor. Oi, lompat sabarlah. Kita balik taruh aquarium. Masuk. Ambil yang cedera sangat tak. Yang cedera tak nak. Yang lain kita release lah. Banyak sangat. Edwiti Charpat Sot 6 ekor. Bahasa Nepal pula. Ni seekor lagi besar. Oi, awak jangan lompat. Orang nak tolong ni. Sabarlah. Cukup tu kok. Yang lain nanti kawan mencari pula. Lepas boleh. Banyak sangat Buaya ni. banyak sikit. Kena balik sekejap ni. Pergi hantar dulu. Balik sekejap hantar. Lepaskan lah bagi besar. Kok orang lain nak menjala pula. Kat sana banyak lagi bowling. Okey, suasana tasik cantik. Damai. Banyak terlentang ni man. Banyak terlentang. Tak apa, kita releasekan balik lah. Hidup lagi. Okey, jalan. Bagi tahu kawan-kawan, jangan duduk main tepi sangat kan mau menjala. Dah pergi jauh sikit. Okey. Tak mau pergi. Pergi. Oh, cuk lompat. Alamak, tak banyak hidup dah. Kita nak lepas dalam aquarium. Kita tambah lagi stok. Harap-harap hidup lah semua ni. Koleksi kelompok. Kita harapkan dia hidup semua, membesar dengan jaya je. Oh, kat sana sampai jalan ni, yang bowling kat depan dia tu. Adalah boleh buat tambah-tambah.
Ini pasangan sejoli ke? Ikut. Ni kawasan hijau, Abang Omar. Ha. Tengok tu. Kawasan hijau. Orang berkaluat ke? Bulan-bulan puasa ni. Bulan puasa ni ha, tengok dah tersangkut 2 ekor. Saya kena ketuk dia baca agama. Ha, kena tak payah kat sini, kena tuju sana. Tengok. Dia ambil penapasan kat sana. Kena betul-betul sniper tu. Tapi jangan pakai emosi, nanti tak terbuka nanti. Dia kena slow and steady. Kalau teruja nanti jadi roti canai tak jadi nanti. Kalau keadaan bertenang ni. Keadaan bertenang. Rancak sana dia bowling. Tengok sana. So kita teruskan. Oh, zap. Okey, kena. Kena. Kena tempat dia main. Dia punya lari. Meriah lagi. Dia main tepi hari pagi ni. Kasut-kasut tu. Main balik. Ambil sembat sekali. Sembat. Hati tengok. Bukan kasut tu. Uish, ada kasur. Tapi tak banyak. Saiz ni saiz yang kawasan Sirih Hijau. Kasut ilik. Kawasan ilik. Ni ilik. Tengok badan dia hijau sikit. Bersih hijau. Tengok. Shiny hijau sikit. Kita pegang. Ni. Ada shiny hijau. Kita dah boleh cop dah kawasan pink. Ni. T20 hijau, tengok hijau. Okey, hari ni kita bersama Abang Kamarul. Berseri-seri orang baru balik umrah ni. Begitu. Tapi alhamdulillah ada buah tangan ni, kenangan daripada Madinah. Madinah. Siapa nama kawan dia? Itu Ibrahim. Ibrahim. Hadiah saya dah sampai. Nanti orang kata apa? Ada rezeki ke sana, saya melawat lagi dekat Saya Ibrahim. pun nak pergi juga tu. Kedai Mak Kilau. Kedai Mak Kilau. Alright. Sniper kali kedua. Tadi dah bagi satu, duduk setengah jam, kita bagi lagi satu. Sap. Okey. Alah, lagi timing sikit lah. Dia ikan ke sini tadi. Lagi ke sana dulu. Ada saiz mengikut piawan. Semua tak mengikuti piawan. Tadi aku cakap gelak tu kan. Ha. Punya ada kimpong. Kimpong. Aku tak kena kacau tadi. Dah kena kacau-kacau. Ada saiz. Ada bertelur dalam mulut tak? Ada kot ni ada nampak ni. Ya, ikan ni. Tak jali ni. Ada. Ada yang ada saiz tu. Tu kot. Kalau itu bertelur, sorry lah aku ambil juga ni. Tapi bukan kot. Siakak kaci. Tapi talapia kaci ni. Abang Kamarul perasan tak telur-telur dia tu? Ni telur dia ni. Ni. Ni telur nak meletah dah ni. Ni. Kadang anak dia mengemut. Anak dia mengemuk. Ni. Ni tengok ni. Ini yang mana? Tak tahu yang mana. Satu. Ini kalau bangla ni sapu habis ni. Boleh lah. Boleh kena kacau. Bela-bela kalau tak kena kacau ni memang meriah sangat-sangat. Kena kacau. Pagi tadi dah aku rabuk lah. Masih hari ni. Tu dia. Tak banyak, tapi ada. Adalah 2 kilo, 3 kilo. Boleh lah. Buka ni. Buat bakar berbuka. Ada jugalah saiz. Saiz siakap 5 jari. Sniper. Makan, ambil. Abang Kamarul. Ha? Okey, hari ni operasi kita selesai dekat Tasik. Abang Kamarul, Abang Omar kata apa?
Santai Santai puasa. di bulan puasa. Puasa ke berapa itu? Puasa ketiga. Puasa ketiga cari lauk. Cari lauk. Lauk dia 2 ke 3 ni? 3. 3. Mikir baru 2 ke? Dapat confirm 2 ke 3? Ha, Tiga, tiga. Tapi rumah baru 2. Baru 2. Ha, tak tahu satu lagi tu ke mana. Oh, Satu hari tu cuti atas bulan. masuk tersirat tu. Ha. Alright. 6. Oh, ada kira-kira dalam average 20 ekor ada hari ni. Okey, kita sampai ke lokasi kedua tadi dengan Abang Omar, Abang Kamarul. Abang Omar dah balik. So kita pergi ke sungai sekejap sebelah tasik je. Kat sini biasanya ikan tilapia berbeza sikit. Dia punya color dia albino sikit ataupun dia punya cepat banyak telur dan anak benis untuk Abang Kamarul lepas dalam kolam. Alright. Sana ada Abang Kamarul. Dan letak dalam kolam dia. Moga-moga dah hasil. Alright. Itu dia, si Pemuan sedang nak menebar di lubuk. Lampam melikuh tilapia. Tengok rezekinya macam mana. Ada, katanya ada. Bergoyang-goyang tu. Kuat goyangnya tu. Putih-putih tilapia dia. Alhamdulillah. Tilapia sungai. Tilapia Cuba fokus tilapia sungai. Ui, anak dia tengok. Induk. Oh, Anak banyak. Fokus dekat sikit. Rezeki. Tengok anak ni. Penuh. Tapi jangan bagi dia ni. Tengok anak dia jatuh. Yang dalam mulut tadi kita ambil. Kita buang balik dalam sungai. Ni nak cerita rezeki Abang Kamarul. Datang sini dia nak buat kata apa? Induk dalam kolam. So, kita jumpa induk-induk ni yang saiz besar-besar gabak-gabak ni. Oh, tengok. Penuh. Penuh. Masuk terus. Nombor tu keluar. Dia keluarkan. Hui, penuh anak dia. Dia keluarkan terus masuk dalam air. Dia kena attack macam tu lah. Buat keluar je. Rezeki. Pun ada juga. Dekat mana? Sungai tempat biasa. Lubuk. Ini pun bertelur juga. Okey, semua ambil. Yang kecil-kecil kita lepas ha. Ni yang sosial ni tengok ni. Dia punya oh ni, telur saja ni ha. Kecil-kecil dah sosial lah. Ini 17 tahun 15 tahun ni. Ini pasal terdedah dengan sosial ni. Tu lah. Oh, kata nak lampam, ada lampam. Oh ni, merah pipi. Bubur dalam tu air dulu. Nak bela dalam akuarium. Mari. Mana dia punya lubang ni? Okey. Oh, kata apa? Biasa cerita je kat Abang Kamarul. Lubuk terpilih. So hari ni kita datang secara kebetulan. Oh, kata apa? Rezeki tu dah tertulis. Jodoh dah jumpa dah. Alright. Barang minta barang jadi. Barang jadi kita belanja dulu. Kita bulan puasa ni kita tak adalah pergi attack tengah panas sana, kita duduk tempat reduk sini. Batu geliga pun ada. Batu geliga pun ada. Yang kecil-kecil lepaskan lah. Tapi yang ada telur tu ambil buat bakar. Alright. Yang kecil dah bertelur tu pasal dia dah ni dah. Jadi bosnya ni kita ambil. Sosial. Barang kedua, tempat yang sama. Kenapa tempat yang sama? Tadi memerang tudung sana, dia kejar-kejar ikan dari tu, dia bawa ke sini. Bawa balik ke lubuk Itu teori logik je lah. Apa pun kita try. Ada. Cuba. Ikan masuk ke lubuk balik. Setelah dikacau oleh Pak Memerang tadi.
Tu panggil terkenal lubuk katak ni, lubuk memerang tu dia, itulah dia, lubuk dia tu. Lubuk memerang. Jangan memerang pun masuk sekali sudah. Manuk kasur. Ada yang kasur lagi ya. Ni tengok. Saya perkenalkan talapia sungai. Ada lagi nampak. Talapia sungai. Dia color dia lain sikit. Putih Dia Yang putih. sana tadi abang mu dapat hitam-hitamnya betul kicap. Ini Ni ada anak ni. Tengok penuh anak. Ada Allah. Tengok. Cepat. Ada anak banyak. Celuk. Tengok, cuba tengok. Celuk anak. Anak-anak banyak. Bila tutup mulut dia. Mana pintu? Cari pintu. Memang cari baka hari ni. Nak cari baka. Ini asal ingat dalam 10-15 ekor ni, dia akan menjadi 150 ekor ni. Lebih. Lebih Tengok penuh anak. Penuh. Okey, alhamdulillah. Tercapai Dah 100 ekor dah tu. rezeki. Alhamdulillah. Rezeki Abang Kamaru. Kau kata apa? Sini nak cakap sikit. Sinilah Barang minta barang jadi. barang jadi. Alright. Dah ni 2 kali dah boleh dah ni, penuh dah ni jadi dah. Kita tak payah tamak-tamak. Ini akan bakal penuh kolam ni. Nah, kolam ni saya akan nak buat tempat kita memancing nanti, santai-santai. Okey. Saya sediakan satu kolam, saya letak untuk kita memancing. Siapa-siapa yang tahu ni kumpau kan, mailah ke tempat kolam saya tu. Ya, betul. Kalau kumpau juga, lotor je pancing tu dalam kolam tu. Resign. Wih, ini pun bertelur ah. Telur bawa umur. Oh, tak ada. Lepas kecil ni. Boleh lepas. Buat baka. Buat baka. Yang ni pun kita lepas besar. Kita cakap dengan dia, lain kali jangan main tebing-tebing orang menjala. Bagi tahu kawan-kawan Alright. Yo pom. Alright. Okey. Dah. Jas. Abang Kamaru kata, Lubuk yang tak pernah mengecewa. ya selalu kita dapat kita post. Hari ni terbukti dia datang. Puasa ke-3. Puasa ketiga. Alright. Alhamdulillah rezeki daripadanya untuk bulan puasa. Amin. Moga-moga ikan yang dapat ni lepas dalam kolam dia membiak lagi. Membiak dan berjadi Alright. berkah ni lah. Ya. Barakah di bulan Satu Ramadan barakah ni. bulan Ramadan. Alright. Okey. Assalamualaikum.